Kak Zalia, boleh tak tunjukkan kat saya tudung ni macam mana nak kemaskan ya? Brushnya agak comel lah. Sweet tengok. Ada dua cara kan so? Ada dua cara. Macam yang Kak Zalia pakai ni cara yang pertama. Okay. Kalau boleh tengok kat sini, peminat Farida boleh tengok, yang biru layer kat dalam ni nampak sikit je. Ini cara yang pertama ya. Ini cara yang pertama. Okay, untuk tunjuk cara yang kedua, kita start daripada mula. So kita buka dulu. Tarik dulu. Senang je, kita just tarik, pegang dan tarik je. So macam ni, tudung sebelum ada brush. So kalau kita nak masukkan dia, ambil ujung ni, masukkan kat dalam ring ni. Dia set Sofia kan? Ya, set Sofia yang kita beli dapat cincin dengan gelang. Mudah je. Masuk macam ni. Hanya tarik sampai terpulanglah keselesaan individu tu ya. Macam mana? Macam ni okey tak Kak Zalia? Kak rasa yang ni Kita nak naik sikit lagi. tak, Kak lebih suka macam ni lah. Kemas ya? So yang ni cara yang kedua. So kita boleh tengok yang biru nampak banyak daripada yang biru ni nampak banyaklah sikit. Oh, kalau macam tu, Kak nak tambah lah kat let's say untuk family. Oh ya ke? Tapi bila boleh dapatkan? Tunggu kemunculannya nanti tahu. Pastikan anda dapatkan yang original daripada butik Farida. Dengan Farida anda nyata jelita.